Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar yang bersama dengan kita pada hari ini. Selamat datang ke YouTube channel Studio Sihat, dan dalam siri podcast kita yang seterusnya ini kita akan terus lagi membincangkan topik-topik berkaitan kesihatan dan kesejahteraan. Kalau anda yang first time datang ke channel ni, boleh subscribe this channel dan boleh tengok lagi video-video podcast kita yang lain. Ada banyak topik-topik lain dan juga kita ada rakaman webinar, kita ada tips-tips kesihatan dan banyak lagi. Okey, jangan lupa subscribe. Jadi untuk hari ini kita akan bincangkan satu tajuk yang sebenarnya sejujurnya saya cakap sangat dekat dengan diri saya. Saya tak beritahu dengan penerbit, sebenarnya tajuk ni dekat dengan saya, iaitu tajuk apabila kehilangan menjadi kebimbangan, iaitu memahami hubungan antara grief dan anxiety. Jadi bersama dengan kita pada hari ini adalah Cik Amni Salma binti Abu Osman, pegawai psikologi dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih, selamat datang Cik Amni ke Studio Sihat. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Sebagai pegawai psikologi, saya rasa mungkin agak sibuk dan mungkin saya difahamkan tengah cuti belajar ya. Jadi mungkin banyak kekangan lain, tugasan lain, tapi sudi meluangkan masa bersama Studio Sihat pada hari ini. Jadi bila saya kata tadi tajuk ni dekat dengan saya, sebenarnya bila saya tengok draft points tu kan, draft apa yang kita nak bincangkan pada hari ini, saya rasa macam ni macam aku ni. Sebab mungkin siapa yang mungkin ada yang kenal saya yang tengah menonton sekarang ni, 2019 which is 6 tahun lepas macam tu, mak ayah saya dua-dua meninggal dunia. So ayah saya meninggal di hospital dan kemudian selang 3 minggu mak saya meninggal. So memang tak expect. Saya ingat lagi waktu tu masa ayah saya meninggal tu, ayah saya masa tu dah admitted dalam seminggu 2 macam tu lah. Lepas tu saya kena pergi outstation sekejap, tuntutan kerja, dan bila saya balik tu dah ready lah, dah sampai rumah. Balik di Singapore waktu tu dah packing lah, macam nak take turn pula lah dengan adik-beradik kan, jaga ayah. On the way tu baru tahu cerita ayah dah meninggal. Masa tu macam tak kisah dah drive berapa ratus kilometer sejam tu, dah tak ingat dah, tak pandang dah. Nak jadi cerita kat Tashenggu pula hilang waktu tu. Keluar tol bayar full lah kan. So macam sampai settlekan urusan jenazah semua, dan kemudian lagi 3 minggu tak sangka melalui benda yang sama. So tajuk ni sangat dekat dengan saya sendiri dan mungkin tuan-tuan perempuan yang menonton di luar sana yang mungkin sedang melalui fasa yang sama, fasa grief yang kita bincangkan hari ini. Mungkin inilah peluang untuk kita sama-sama mendalami lagi lah, memahami mungkin apa yang sedang kita lalui, atau mungkin ada ahli keluarga kan, ada ahli keluarga kita yang lain, rakan-rakan yang sedang berada di fasa ni. Mungkin Cik Amni boleh kongsikan sikit dengan kita, grief ni apa sebenarnya, adakah dia macam sedih biasa ke, ataupun apa beza dia sebenarnya? Silakan. Okey. Jadi untuk yang first kali, terima kasih atas jemputan. Saya pun ucapkan salam takziah lah atas kehilangan yang tiba-tiba macam tu kan. Okey, so dalam untuk memahami apa itu grief, dia adalah satu orang kata kehilangan, kedukaan yang dalam kita menjalani proses kita panggil sebagai respon emosi kita. Tapi itu adalah sesuatu yang normal lah. Dia adalah satu tindak balas emosi yang normal dalam pada kita melalui fasa-fasa kehilangan tersebut. Itu adalah grieving. So jadi itu adalah proses semula. Jadi satu tindak balas yang sebenarnya unik juga bagi individu. Sebab setiap orang lain-lain kan cara dia menghadapi grieving tu. Tapi maksudnya kalau macam general sedih ke, maksudnya kalau sedih yang kehilangan ni memang dia jadi grieving macam tu ke? Sedih adalah satu emosi, satu bentuk emosi. Tetapi untuk grieving ni dia dikaitkan dengan kehilangan yang signifikan. Kehilangan seseorang yang signifikan, yang kalau sebelum ni dia dah tak ada lagi depan mata kita. Yang selalu kita kontak dah tak ada. Satu kehilangan yang kedukaan yang memberi kehibaan kepada emosi seseorang itulah. Sedih boleh jadi ada banyak tahap sedih yang biasa, sedih yang kita dah alami hari-harian, sedih yang orang kata sedih yang orang nampak macam satu
satu benda yang normal, tetapi grieving ni lebih kepada satu peristiwa yang berlaku. Jadi dia ada trigger ataupun faktor apa yang Betul. berlaku tu lah. Dia kalau selain macam sebab tadi kita cerita tentang kehilangan ahli keluarga kita dekat, ada ke faktor-faktor atau peristiwa lain yang mungkin boleh membawa kepada grief juga? Betul. Dia sesuatu yang sangat dekat kepada kita yang memberi signifikan lah. Sesuatu yang penting yang mana grieving ni dia ada banyak juga grieving yang menjadikan kehilangan yang kita susah nak menerima. Ya. So jadi dia melingkupi kepada kita punya cara kita berfikir, cara kita berasa dan juga cara kita bertindak. Dia memberi kesan kepada fizikal kita jugalah. So ketiga-tiga tindak balas emosi ni yang sebenarnya itu adalah normal bagi manusia yang mengalami kehilangan. Okey, faham. Kalau macam saya sendiri pun atau kalau tengok kadang-kadang atau bila biasa cerita pasal grief ni kan, orang kata tadi pun Cik kata tadi cara orang grief tak sama kan. So mungkin boleh ceritakan sikit apa yang tak sama tu macam mana contohnya grieving yang berbeza tu. Adakah dia memang setiap orang berbeza ataupun dia ada satu period dia akan satu tempoh dia akan macam ni lepas tu tiba-tiba jadi lain ke macam mana sebenarnya? Betul. Macam untuk saya sebagai pegawai psikologi yang menerima rujukan untuk pasien-pasien pesakit-pesakit yang kehilangan kematian ni, kita tak buat kaunseling sama untuk setiap orang. Okey. Kita perlu meneliti dulu, meneroka dulu apa yang dihadapi. Sebab orang kata punca kematian, punca kehilangan lah maksudnya. Dalam tempoh yang berapa lama, cara penerimaan dia, orang kata hubungan attachment, emotional attachment yang macam mana antara dia dengan orang yang dia kehilangan tu. So semua itu berbeza-beza setiap individu. Itu yang kita nampak uniknya, dan dalam sesi kaunseling itu berbeza-beza jugalah pendekatan yang kami bawakan. Faham. Tapi macam kenapa ada setengah orang dia macam contoh dia baru kehilangan kan, tapi nampak macam tak ada emotion ni, macam biasa kita akan expect orang macam dia nangis apa semua, tapi macam orang tu macam relax ke dia tak grieving ke macam mana sebenarnya? Sebab itu penting untuk kita faham individu itu dari sudut bagaimana. Contoh kalau macam ahli keluarga, sejauh mana kita memahami dia punya attachment tu kehilangan secara tiba-tiba ke ataupun dia beza. Kematian yang tiba-tiba dengan kematian yang memang dia dah sakit lama. Bila dia dah sakit lama, kita ada tempoh yang kita boleh bersedia. Kita tahu dia dalam orang kata kesakitan dia punya penyakit dia makin teruk, kita tak tahu dalam tempoh berapa lama peluang yang masih ada dia boleh hidup. Jadi persediaan tu kita ada. Tetapi berbeza bila kita menghadapi kematian yang tiba-tiba, yang contoh baru sahaja kita bercakap tadi. Baru sahaja kita berjumpa dengan dia tadi. Baru je kita dah plan, nanti kita akan ada plan nanti selepas ni nak buat apa sama-sama. So jadi benda-benda yang drastik ini yang tiba-tiba dah tak jadi, yang tiba-tiba dah hilang, yang tiba-tiba itu dia disrupt kita punya orang kata di bawah kesedaran kita yang kita denial, tak percaya. Itu semua adalah dalam fasa-fasa yang dia masih lagi dalam proses yang menerima berita tu. Berita kehilangan tu. So maksudnya ada dalam grieving ni ada fasa dia. Betul. Di dalam grieving kita ada biasa yang saya bantu pesakit-pesakit untuk mengetahui, kita ada 5 stage of grieving. Ada yang 7, termasuk 7, ada yang 5, tapi secara ringkasnya adalah first stage adalah fasa denial. Masa kita menerima khabar, masa doktor break the news, masa kita dapat tahu daripada mana-mana sumber tentang kehilangan seseorang itu adalah penafian. Fasa penafian sama ada dari segi kejutan, dari segi tanpa persediaan mental, persediaan emosi. So jadi fasa-fasa denial ini sebenarnya fasa yang sangat kritikal, sebab
dia bergantung kepada sedekat mana kita, hubungan kita dengan dia, seclose mana, signifikan mana dia dengan kita. Kalau sekadar contoh, contoh yang dia selalu outstation, dia dekat asrama yang bila sesekali hujung minggu balik, itu attachment yang berbeza dengan yang dia memang duduk satu rumah. Attachment yang berbeza. Kan? So jadi dia sebab itu bergantung kepada individu. Penafian dia tu tak mungkin berlaku kan. Okey, untuk fasa yang kedua adalah fasa kemarahan. Dia marah. Yang mana adalah kadang-kadang selepas kita dah dapat berita, kita masih menafikan, kita denial, tak percaya yang kita kehilangan dia. So, jadi kita akan ada fasa kemarahan yang kita tak perasan, tetapi orang sekeliling perasan. Maksudnya dia marah diri sendiri ke dia marah? Bergantung. Ada yang marah diri sendiri sebab menyalahkan diri kan. Ada yang sebab kalau yang duduk satu rumah yang dia akan orang kata yalah dalam bilik orang-orang yang kehilangan tersebut, benda-benda yang sensitif, perkataan apa maksudnya itu adalah dia melibatkan kepada close mana memori dia dengan orang yang kehilangan tersebut. Jadi kalau kita menyentuh topik menyebut sesuatu yang kita rasa sensitif, yang berkait dengan seseorang yang kita kehilangan tu pun kita dah boleh rasa marah. Dia bergantunglah kepada kemarahan. Kadang-kadang dia tak perasan pun benda tu. Ada possible ke dia marah tapi dia tak express, dia marah dalam dia express. Dia memang express lah. So marah ni marah yang express. Jadi sebab itu penting untuk orang sekeliling faham. Kadang-kadang sebenarnya marah tu bukan sebab itu punca dia. Tetapi marah itu boleh jadi datang daripada akibat daripada kehilangan yang tiba-tiba tu. Dia dalam proses yang orang kata overwhelm yang masih hewaya lagi kan. Dia masih tak nampak punca kemarahan tu, tapi sebenarnya dia macam nak kata dia lebih kepada sebenarnya apa yang dia rasa tu masih tak settle. Benda-benda yang dia rasa terkilan, benda-benda yang dia suppresskan tentang kehilangan tu tak settle. Jadi bila tak settle, apa sahaja yang berlaku, apa sahaja yang kerja-kerja tak ada kaitan yang dia buat pun mendatangkan rasa sensitif pada dia. Faham. Sesuatu yang kedua tadi lah. Itu fasa yang kedua. And then fasa yang ketiga kita boleh jadi masuk kepada fasa bargaining lah. Bargaining, tawar-menawar. Kadang-kadang especially untuk orang yang kedukaan kehilangan ni akibat daripada rasa terkilan, rasa bersalah, menyalahkan diri dia. So jadi dia cuba untuk calm downkan diri dia dengan bargain, kalaulah aku buat macam ni, kalaulah aku buat macam tu, jika sekiranya so jadi kita cuba untuk bargain, untuk orang kata menyedapkan hati, untuk memulihkan keadaan. So jadi kita akan ada fasa-fasa yang macam itulah, kalaulah. Faham. Okey, yang keempat kita ada fasa depression. Okay. So bila kita dah alami fasa-fasa denial, bargain, marah, kita ada bila kita dah terkumpul macam tu untuk dalam tempoh beberapa lama, especially kalau rasa macam dia dah start kerap menangis meratapi kematian tu dalam tempoh 2 minggu berturut-turut, lebih daripada 2 minggu kita dah mula masuk fasa down lah. Fasa down, fasa depression, kita dah mula lost contact dengan orang luar, kita dah mula kurung diri dalam bilik, dah tak nak buat apa-apa. Semua kita dah rasa macam dulu hobi-hobi yang dulu kita dah tak nak buat. Kita lebih selesa untuk berdiam. Jadi fasa yang depression yang macam itulah yang kita akan ada. Yang ini bergantung kepada seseorang itu sejauh mana fasa depression dia berada. Bergantung kepada support system dia. Okey. So jika dalam kalangan ahli keluarga perasan benda ni, kawan-kawan dekat pejabat perasan benda ni dan bantu dia, insya-Allah dalam fasa depression dia tu tak lamalah, dia boleh dipermudahkan untuk keluar daripada fasa depression tu. Okey, faham. Dan yang terakhir tadi? Yang terakhir adalah fasa penerimaan.
Akhirnya. Itu pun sebabnya dia sebenarnya bukan dia tak fasa penerimaan ni ramai yang salah faham tentang memang waktu mula-mula dia dapat, kita sebagai orang Islam lah terutama kan, kita sudah terbiasa bila menyebut kita reza kan, ketentuan Allah, takdir dengan kematian ni, kehilangan ni, kita mampu untuk menyebut. Tetapi untuk yang sebenar-benarnya selepas dah melalui fasa-fasa begini, barulah sebenarnya kita akan merasai fasa yang benar-benar menerima. Yang betul-betul reda lah, yang boleh let go, yang boleh, yang mana yang menyalahkan diri dah boleh forgive diri, memaafkan diri. Itu betul-betul fasa penerimaan. So maksudnya yang awal-awal tu mungkin bila orang tanya cakap reda, tapi sebenarnya tak settle. Depend, bergantung kepada individu itu lah, punya kan? cara lah. Kalau semasa dia menyebut tu dia betul-betul kuat hubungan dia dengan Allah, apa semua kan, kepercayaan dia mampu untuk orang kata atasi benda tu. So jadi fasa penerimaan ni dia ambil tempoh yang ada yang sekejap dalam 2-3 bulan, ada yang 2-3 tahun, yang paling lama yang pernah saya dapat dalam 7 tahun pun ada juga. So maksudnya dia grieving selama 7 tahun. Ya betul. Baru dia dapatkan orang kata dia dah boleh let go betul-betul. Faham. Maksud saya let go betul-betul ni adalah dia bukan macam mana, dia bukan lupakan terus. Saya pun nak tanya yang tu. Maksudnya dia lupakan ke benda tu? Tak. Dia adalah tak mungkin kita akan lupakan kan, sebab kita dah ada close attachment dengan kehilangan tu. Kedukaan ni dia memberi kesan, bermaksud hubungan kita tu sangat rapat. Dia memberi sesuatu makna yang sangat besar dalam hidup kita. So jadi fasa penerimaan ni yang kita boleh katakan let go ini adalah kita boleh menerima itu sebagai memori indah. Sesekali dia bukan melupakan, kita masih lagi ingat dia sebagai satu kenangan. Sesekali ini adalah pengalaman kita dengan dia. Itu adalah fasa penerimaan yang kita boleh hadapi secara tenang. Kita mampu untuk sharing benda tu dengan orang lain secara tanpa perlu menangis ke apa ke. Macam tu. Faham. Sebab saya betul ingat lah waktu saya melalui dulu tu kan, untuk yang paling saya ingat sampai sekarang, sebab masa mak saya meninggal tu, dia masa lepas cabut tiup. Bila cabut tiup kan, maksudnya saya ada kat situ, dalam bilik tu, daripada cabut tiup tu sampai rasa dalam setengah jam lepas tu terus declare sebab tak boleh tanggung sendiri kan. So memang doktor dah suruh buat decision beberapa hari sebelum lah nak cabut ke tak, sebab kalau tak cabut kan nanti ada infection semua kan. So memang after a while tu rasa macam ke better tak cabut, kalau lah tak cabut, faham tak, benda-benda macam tu kan. So dia akan rasa macam macam terapi saya pula pagi, tapi tak apalah, kita kongsi kan. So macam rasa kalau lah ni, kalau lah tahu lebih awal, kalau lah bawa pergi hospital lebih awal, benda-benda macam tu. Tapi itulah bila cik cerita tadi tentang fasa yang terakhir tu, rasa macam mungkin saya kat situ lah kot, dah boleh cerita balik, macam teringat balik kan, kenangan-kenangan. Alhamdulillah lah. So mungkin bagi penonton yang sedang berada di mana-mana fasa tu, mungkin boleh kenal pastilah kot. Mungkin sebelum ni ada yang tak tahu tentang 5 fasa tu, dia sendiri tak faham kenapa aku marah-marah, kenapa orang tu marah-marah, atau mungkin kalau macam bos ke apa kan, bos yang baru ada kehilangan bos, macam semua benda sensitif, mungkin dia ada perkara-perkara peribadi yang dia tengah hadapi dan sebagainya. Jadi kita nak pergi kepada satu lagi part dalam tajuk kita, iaitu anxiety. Bila grief bertukar menjadi anxiety, bila saya tengok macam mula saya terfikir, kenapa grief ni nak kaitkan dengan anxiety, dan baru saya terfikir, saya sendiri pun antara benda yang saya paling takut selepas apa yang berlaku tu lah kan, saya takut hilang orang yang terdekat. Kan, contohnya yang paling dekat, macam contoh kalau saya nak pergi outstation, memang sebelum pergi outstation tu macam-macam dalam kepala. Dia akan rasa macam mana kalau masa saya tak ada something nauzubillah happen kan. Macam saya ingat lagi ada tiba-tiba sebelum saya pergi outstation, saya beli dashcam lah, saya buat itulah, install ni lah, sebab rasa macam takut kalau hilang
mereka pula, adakah itu satu bentuk anxiety yang terkait dalam konteks ni, grief ni? Boleh jadi dia bergantung kepada perasaan tahap anxiety tu macam mana. Kerap ke tidak. Sejauh mana kekerapan tu, selama mana, dalam tempoh berapa lama rasa anxious tu berlaku. Ya. So jadi bila kita berada dalam keadaan overwhelmed itu adalah normal lah, sebab kita dah melalui satu kehilangan yang especially tiba-tiba. Dia berbeza dengan kehilangan yang kita dah memang prepare mental kita. Faham. Kan? So jadi bila kehilangan tiba-tiba ini, dia ada banyak persoalan yang tak terjawab. Especially dengan orang yang kita kehilangan tu. So jadi ada banyak benda-benda yang masih terfikir-fikir, terawang-awang. Bila tak dapat jawapan tu, kita rasa banyak benda yang tak pasti. So jadi bila kita dah mula rasa benda-benda macam tu, ketidakpastian, rasa tak selamat, macam sampai kena beli dashcam apa semua kan, takut kehilangan sekali lagi. Betul. Kan. So benda itu semua adalah rasa tak selamat kita lah. Bila kita melalui satu orang kata perjalanan yang ketidakpastian, ketidaktentuan, kita tak tahu apa yang kita expect akan datang. So benda ini sangat mudah untuk datang rasa resah, keresahan, overthinking lah kita jadinya. Betul. Kita akan sentiasa berfikir-fikir tak sudah-sudah. Sebab tak dapat jawapan, kan, benda yang tak pasti, siapa yang nak bagi jawapan? Betul tak? Tetapi benda itulah, bila lama-lama kalau kita tak belajar untuk counter, untuk handle, kita akan datang anxiety, kita akan develop lah anxiety yang lebih teruk. Tapi maksudnya ada ke beza macam rasa risau yang normal, macam normal lah kalau orang pergi outstation kan, macam nak meninggalkan family ke apa, ataupun dengan anxiety yang orang kata sepatutnya pergi jumpa pakar lah, istilahnya. Apa beza dia? Betul. Untuk perasaan takut itu normal. Untuk rasa risau itu normal. Tetapi apabila ketakutan dan kerisauan itu melebihi daripada sehingga mengganggu fungsi harian kita. Susah nak tidur, kan, sampai susah nak tidur tu dalam tempoh 2-3 kali dalam seminggu, kan, 2 minggu, sampai memberi kesan lah kepada rutin harian kita esok tu. Kan, kita jadi lesu, dia memberi orang kata kesan pada fizikal pula, kan. So kita rasa benda kerisauan dan ketakutan yang sampai kita tak boleh nak fokus. Kerja dekat pejabat, selalunya orang yang kehilangan ni dia perlu mencari sesuatu untuk distract diri dia. Jadi kalaulah contoh, kalau dia dah rasa macam rumah dia tu dia tak boleh nak duduk lama sebab banyak kenangan dalam rumah tu. So dia rasa dia perlu keluar pergi ke pejabat kerja. So sepatutnya itu adalah sesuatu yang coping yang baik untuk dia. Sebab dia meninggalkan sekejap daripada keresahan di dalam rumah tu, dia distract diri dia dengan kerja kat pejabat. Tetapi apabila dia pergi ke pejabat pun dia masih lagi tak boleh nak fokus. Masih lagi memikirkan. So jadi benda ini dia dah jadi anxiety yang teruk lah. Boleh menimbulkan panik kalau tidak diatasi dengan tak kontrol diri dia. Ada tak macam pengalaman cik sebagai pegawai psikologi kan, grieving dan anxiety ni mungkin ada yang maksudnya macam lain daripada biasa lah, ataupun tak sangka teruknya macam tu? Kalau boleh kongsikan. Okey. So grieving ni sebab itu kita perlu untuk sama-sama faham grieving yang macam mana yang dia hadapi. Grieving yang jenis tiba-tiba, atau grieving yang dia memang kita dah prepare, ataupun orang kata bila dah kehilangan tu dia tu orang signifikan yang macam mana. Dan dalam tempoh yang macam mana pula yang dia hadapi dalam mingguan, bulanan. Dia macam ibaratnya macam ombak. Kan, ombak ada pasang surut. Kita kadang-kadang nampak dia okey. Betul. Di Kadang-kadang luar tu senyum, happy, mungkin kan. Tetapi apabila dia merasakan yang ada sampai satu tahap, dia dah tak mampu lagi untuk memaksa diri dia untuk okey.
Dia dah tak lagi mampu untuk menekan emosi dia berlebihan. So benda ini akan mendatangkan anxiety, pintu kesihatan mental yang lain pula lah. Oh, boleh bawa ke isu lain. Betul. Oh, okey. Daripada overthinking, daripada dia punya simptom dah tak boleh tidur, so lama-lama akan menimbulkan banyak lagi anxiety yang lebih dalam. Mulanya daripada kehilangan tu Kehilangan, ketakutan dengan sesuatu yang dia tak pasti. Tak pasti. Faham. Dan dia tak atasi ketakutan dia tu, dia pendam. Sebab dia menekan, sebab kadang-kadang ada orang ni kematian itu normal. Semua orang menganggap kematian itu normal. Jadi kadang-kadang ada orang janganlah begitu kan. Ini kan orang kata dah ketentuan Allah. Betul. Kan. Kematian itu memang pasti. Betul. Kadang-kadang ada setengah orang tu dia tidak dapat nak memproses benda tu dengan baik. Bagi dia tak sama. Betul. Orang lain mungkin boleh hadapi dengan baik, tapi untuk dia masih lagi tak boleh nak let go benda tu. Tak boleh nak move on. Kadang rasa macam kenapa dia tak faham. Dia tak faham ke apa yang aku lalui kan. So jadi perasaan overwhelm, dia suppress, dia terpaksa menekan emosi dia lah untuk menyenangkan orang sekeliling. Untuk tak menyusahkan orang sekeliling. Yang dia okey. Tetapi sebenarnya dalam satu saat, dalam satu tempoh, dia dah tak mampu lagi nak menampung tu, dia explode lah. Dia explode dengan marah, dengan apa orang kata, tanggisan, dengan apa, sebab dia suppress. Faham. Tapi cerita pasal suppress ni kita keluar sikit lah. Tapi macam kalau kita kata dari segi expectation daripada different gender kan biasa kalau orang kata lelaki dia tak boleh tunjuk kalau dia sedih. So mungkin kalau istilahnya kalau macam kehilangan, kalau orang perempuan mungkin nangis biasa kita semua je. Bila lelaki kan macam kena strong, lepas tu kena urus macam-macam pula kan. Macam saya tu bila meninggal tu nak kena urus tu, nak kena urus ni, kadang mungkin tak sempat nak sedih pun kan. So sebenarnya macam mana? Memang tak apa ke, ataupun lelaki memang kena pura-pura, bukan kena pura-pura lah, kena tunjukkan yang dia okey ke macam mana? Itu dalam tadi yang saya maksudkan, bila kita nak faham individu itu, selain daripada kehilangan tu secara tiba-tiba ke apa ke, kita kena faham dia tu peranan yang dibawa tu sebagai apa. Peranan dia. Contoh, kehilangan ni bukan kematian semata-mata tau. Kehilangan ni boleh jadi hilang kerja, orang kata hilang dalam hubungan rumah tangga, penceraian. So itu pun termasuk dalam grieving sebenarnya, kedukaan. So jadi kadang-kadang bila perubahan yang berlaku di dalam hidup, fasa-fasa ini dia punya perubahan, termasuklah perubahan dari segi peranan dia. Sama ada sebagai pencari nafkah keluarga, ataupun yang menguruskan rumah tangga, ataupun yang memegang dua peranan dalam satu untuk anak-anak. So jadi bila identiti dia bertambah selepas kehilangan, jadi kat situ pun boleh memainkan kesan yang besar lah terhadap apa yang dalam proses grieving dia. Faham. Jadi mungkin kita nak discuss tentang coping lah kot kan. Mungkin Cik sebagai pegawai psikologi kan, sebenarnya apa yang cara yang betul lah untuk ahli keluarga ataupun kawan-kawan bila deal dengan orang yang sedang grieving, ataupun mungkin nampak dia ni anxious dan ada kehilangan lah. Apa sebenarnya do's and don'ts yang boleh buat, apa yang tak boleh buat? Kita tak adalah nak menyatakan secara spesifik apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dia lebih kepada common sense lah. Dalam kita memahami individu itu. Individu itu lain-lain latar belakang dia kan. Tetapi sebagai orang yang terdekat, sejauh mana kita memahami dia untuk membantu dia dari segi moral support, apa yang dia perlukan. Kalau dia perlukan support system dari segi emosi, kita handle dari segi emosi lah. Orang kata selama mana yang kita boleh bagi dia ruang
untuk dia bertenang, untuk dia merasai grieving tu dengan betul, untuk dia kenal pasti emosi apa yang dia sedang lalui sekarang ni. Bila dia acknowledge emosi dia, itu boleh membantu sebenarnya. Emosi apa yang sekarang ni? Kadang-kadang emosi yang dia lalui tu tak sama dengan yang 2 minggu lepas. Oh, betul. 2 minggu lepas sedih tapi tak seteruk yang sekarang. Contoh. So bila dia boleh identify tahap-tahap emosi dan emosi apa, so jadi dia boleh membantu untuk coping, daya tindak lah kita panggil. Apa yang dia boleh bantu diri dia. Itu kalau untuk diri dia lah. Jadi untuk dia acknowledge rasa marah dia tu. Okey, so apa yang dia boleh buat dengan marah dia tu? Dia tahu dia kadang-kadang dia melepaskan pada orang sekeliling marah tu. Padahal orang sekeliling tak buat apa-apa pun. Betul. Kadang-kadang pula dia melepaskan marah pada diri dia. Sebab dia blame diri dia mungkin. So jadi bila dia acknowledge rasa marah dia tu, dia tahu, okey. So dia perlukan masa tempoh untuk bertenang, untuk apa yang dia boleh buat. Okey, kalau rasa marah, macam mana nak kontrol rasa marah tu tanpa memberi kesan kepada orang lain. Tanpa mencederakan diri sendiri dan juga orang lain. So jadi bila kita dah ada tempoh yang kita boleh berfikir dengan baik, oh aku tengah marah, oh aku tengah sedih. Okay, so apa yang kita boleh handle? Macam mana nak handle rasa marah ni? So jadi kat situ kita boleh guna coping, daya tindak, deep breathing teknik pernafasan, tarik nafas. Sebab bila kita tarik nafas, kita membantu diri kita untuk sedar kita dekat mana, kat dapur tengah goreng ikan, oh apa yang perlu buat. So ataupun bila kita ada masa untuk kita refleksi diri, orang kata macam muhasabah dirilah. So jadi itu boleh membantu daya tindak coping dia untuk mengurangkan rasa kedukaan yang melampau. Faham. Tapi kalau macam kawan tu dia tak nak cerita, dia susah, dia simpan seorang-seorang, macam tadi cik sebut menyendiri kat bilik. So macam mana nak buat kan? Dia kan nak paksa dia keluar bilik ke macam mana? Tak apa. Ke biar je dia? Tak apa. Oh, tak apa. Tapi asalkan maklumkan kat dia, aku ada kat luar. Kalau kau perlukan apa-apa, aku ada kat luar ni. So dia tahu kita ada kat situ, Ya, tapi betul. tak adalah sampai maksa dia keluar Ya, daripada betul. tu. Kalau kita tahu dia punya favourite, kalau kita tahu dia suka keluar ke mana, kita memberi bantuan, orang kata apa, side bantuan selain daripada kau kena cerita ni, kau kena luahkan ni. Tak semestinya. Tiba-tiba kena paksa pressure. Tak semestinya. Jadi maksudnya asalkan dia tahu yang dia ada seseorang, yang dia tidak membuat sesuatu yang di luar batasan dia. So berada juga dekat situ pun dah cukup. Takut juga jadi apa-apa kat dia kan. Faham. So jadi dia perlu tahu bila dia seorang-seorang macam mana cara dia nak bertindak mengawal diri dia. Bila dia berada di tempat crowded ramai orang, macam mana pula dia nak hadapi dia punya panic, anxious dia tu. Faham. Macam masa saya dulu, antara benda yang saya pegang lah, persyaratan saya pesan, jangan duduk seorang-seorang. So sebab masa tu saya dah pindah, saya duduk bilik sewa seorang-seorang. So bila lepas dah meninggal tu semua, akhirnya saya lepak rumah kawan lah, rumah bujang lah waktu tu, ramai-ramai. Dan saya rasa it helps lah. Dia membantu distracting dan sebagainya. Saya sekali duduk seorang-seorang ni, tak tahulah apa jadi kan. Itu maksudnya dah identify apa you acknowledge you punya emosi waktu tu. You memerlukan seseorang. So you keluar jumpa kawan-kawan. Itu maksud bila dalam fasa depression tu. Bila you boleh identify, tak boleh duduk seorang-seorang ni, kena keluar ni, cari kawan. You cari kawan and it's better kan. Itu jadi maksudnya sebenarnya itu adalah satu effort yang sangat bagus, tapi tak mudah untuk fasa yang depression. Sebab untuk orang yang dah di dalam fasa depression, dia memang sangat selesa untuk bersendirian di dalam bilik. Tetapi apabila kalaulah dia boleh ambil masa untuk fikir balik, acknowledge balik emosi dia, apa yang dia perlukan, dan dia ada support system, so dia boleh berfikir dan bertindak untuk dia keluar daripada bilik, sarung kasut, dan dia keluar mencari sesuatu yang boleh relief dia punya tension dia tu. Itu adalah dapat membantu dalam fasa grieving tu lah. Dan yang paling penting,
tak salah pun buat macam tu kan. Tak bermakna benda tu akan memaksa kita melupakan orang yang tersayang. Tak. Tidak. Betul. Okey. So yang mungkin yang terakhir lah kot persoalan daripada saya, mungkin ada kalau ada ahli keluarga ataupun rakan-rakan yang tengah fasa ni, at what point sebenarnya kita kena galakkan ataupun ajak dia, pujuk dia jumpa pakar ataupun dari segi psikologi ataupun kaunseling. Maksudnya mungkin nampak macam dia okey boleh cope sendiri, tapi sebenarnya waktu bila dia ni kena jumpa doktor ni, apa tanda-tanda ni yang kita kena tahu? Tanda-tanda yang paling obvious yang kita boleh tengok dia sejauh mana dia termenung, dia berubah, perubahan yang drastik daripada seorang yang ceria kepada seorang yang pendiam, daripada dia dah mula ada menyebut ataupun dah mula memikirkan untuk self harm, dah mula orang kata berada dalam fasa yang dia dah tak berfungsi, tak nak bekerja, tak nak makan, tak nak mandi pun, tak nak buat apa-apalah, nak baring je dalam bilik. So sangat perlulah untuk ahli keluarga atau yang terdekat dengan dia untuk sama-sama pujuk dia untuk jumpa dengan pakar untuk dapatkan bantuan lah, sebelum dia masuk ke fasa depression yang lebih teruk. So jadi sebab itu support system sangat kuat. Dia perlu ada seseorang yang dia hormat, seseorang yang dia rasa dia perlu ada tujuan untuk teruskan hidup. Anak-anak yang sedang membesar ke, kan, anak-anak nak kena disiapkan pergi ke sekolah, so jadi dia perlu bangkit, ataupun kalau dia tak nak bangkit pun at least dia bangkit untuk dapatkan bantuan dekat hospital ke. Okey, jadi kita pun dah sampai di hujung di akhir sesi podcast kita. So macam sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam kita pun semua dah belajar banyak tentang grieving tadi, tentang anxiety. Saya pun jujur bila saya dengar semua tadi, saya rasa macam throwback balik lah. Throwback balik daripada masa tu 2019, saya masa tu 26 tahun. Recall balik apa yang berlaku, identify balik, dan saya harap mungkin anda yang sedang melalui fasa-fasa itu boleh kenal pastilah kan, ambil pengajaran ataupun ambil knowledge yang kita dapat hari ini. Dan mungkin pesanan terakhir lah cik, kepada mungkin pendengar yang sedang melalui fasa tu, ataupun mungkin ahli keluarga yang rasa ada ahli keluarga lain yang sedang melalui fasa yang sama, mungkin apa pesanan perkara yang paling penting ataupun pesanan akhir lah kepada mereka di luar sana yang sedang melalui fasa-fasa ini. Okey. So kepada yang baru sahaja kehilangan ataupun yang dah lama kehilangan, kadang-kadang kita merasakan yang kehilangan itu macam dah di hujung, dah di jalan buntu, tak tahu apa nak buat selepas ni, lepas dia dah tak ada kan. So jadi kadang-kadang benda ni bila kita berada dalam keadaan yang buntu, sebenarnya itu bukanlah satu pengakhiran. Itu adalah satu fasa yang normal, yang mana semua akan lalui. Cumanya bezanya adalah bila kita terlalu orang kata terlalu dekat, terlalu mengambil semua emosi-emosi itu terlalu dalam. So, jadi dia tidak memberi peluang untuk kita melihat sekeliling orang-orang yang masih ada, orang-orang yang masih memerlukan, orang-orang yang masih mencari kita. So jadi pandang sekeliling, tengok mereka-mereka yang masih lagi sayang diri kita juga, yang masih nak meneruskan kehidupan sama-samalah secara harmoni. Kita sama-sama orang kata boleh terus bercakap tentang kehilangan, kematian tu, tak ada masalah. Itu adalah sesuatu yang normal untuk kita menyebut-nyebut tentang kematian. Cumanya nanti lama-lama dia akan menjadi satu kenangan indah. Ya, betul. Kenangan indah dalam kehidupan kita. Betul. Saya kalau dulu saya guna hashtag masih ada yang sayang. Macam tu. Bila teringat balik so itu antara cara saya cope jugalah dulu, macam menulis dan sebagainya. So itu antara benda yang macam self journal lah, self journal. Dan mungkin terima kasih juga kepada kawan-kawan yang reach out dulu
You know who you are. Kan. So untuk tajuk hari ini, terima kasih kepada kita punya panelis hari ini, Cik Amni Salma binti Abu Osman, pegawai psikologi dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Banyak yang kita belajar. Saya sendiri belajar dan saya harap anda semua belajar benda yang sama. Dan itulah saya meletakkan diri saya di tempat anda jugalah. Mungkin kita pernah melalui, kita sedang melalui, saya pernah melalui, anda sedang melalui ataupun pernah melalui fasa itu. It's not the end of the world lah, apa kata Cik tadi kan. So sebenarnya kita kena identify balik, kenal pasti balik, dan hopefully kita melalui fasa-fasa yang sukar ini dan akhirnya menjadi satu kenangan indah lah, apa kata tadi, dan untuk kita teruskan kehidupan, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan meluangkan masa bersama kita pada pagi ini di Studio Sihat. Jangan lupa komen, mungkin ada yang nak meluahkan, perlu meluahkan kan, apa cerita-cerita emosi ke apa, boleh gunakan ruangan komen di video YouTube kita ni. Mungkin anda boleh luahkan, anonymous ke tak anonymous, tak apa, kita tak judge. Kalau itu salah satu cara coping anda, boleh tinggalkan komen anda di ruangan komen video ini. Jangan lupa share video ini kepada mungkin rakan-rakan yang memerlukan. Share dekat DM dia ke kan, ataupun mungkin share dekat story, ikut-ikutlah dia terlalu dekat story ternampak ke apa, mungkin akan satu bentuk bantuan sokongan. Mudah-mudahan kita akan bantu ramai lagi di luar sana yang sedang melalui fasa grieving dan anxiety ini. Jadi itu saja, terima kasih. Jangan lupa subscribe Studio Sihat dan tonton video-video lain. Jumpa lagi dalam sesi podcast yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.